Farah dan juga dia nak pergi tour sebuah rumah banglo yang terletak di Kuala Lumpur. Dan kalau you guys nak tahu, rumah ni antara rumah yang paling besar kita pergi dia. Paling besar Dan berkeluasan 12,000 square feet. Wow, besar betul tu. Dan kalau you guys nak tahu, dalam rumah ni ada 7 buah bilik dia. Banyak juga bilik tu Farah. Dan katanya untuk konsep rumah ni adalah modern contemporary. Dan rumah ni juga lengkap dengan kolam renang kat tepi rumah. Wow. Tapi sebelum kami berdua bawa anda tour rumah ni, biasa untuk korang baru jumpa channel House Tour Malaysia, pastikan korang tekan like dan subscribe House Tour Malaysia. Let's go guys. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Husnil Khatimah. IG saya Husnil Khatimah. Ini adalah kediaman saya. Kami start duduk di sini sejak 2021. Okey, rumah ni berkeluasan lebih kurang 12,000 square feet. Ada 3 tingkat. Yang dulunya sini adalah tanah lot biasa je. Kita robohkan rumah yang lama dan kita binakan satu banglo yang mempunyai 3 tingkat. Rumah ni bertemakan modern contemporary. Kami lebih naikkan seri rumah ni lebih kepada wainscoting. Okey, jom saya bawa tour. Okey, ni halaman rumah saya. Yang mana saya sediakan sofa, saya sediakan swimming pool untuk anak-anak main. Lepas tu kita ada ruang makan-makan sikit lah. Bukan ruang, kita sediakan macam meja untuk kita santai-santai makan lah. Saya punya swimming pool ni saya bahagikan 2 ni. Satu untuk kanak-kanak. Lepas tu yang sebelah sana tu untuk yang dewasa lah. Sambil-sambil dia orang mandi tu, saya duduklah dekat kerusi ni untuk santai-santai tengok-tengok anak mandi. Okey, ni entrance rumah kami. Kat sini kita letak sikitlah marble untuk orang yang datang tu boleh nampak kat kawasan ni dulu. Okey, lepas tu kita serikan juga dengan sebelah ni punya design. Kita buat macam ada Islamic sikit. Lepas tu kalau tengok sebelah sini, kita terus ada round table. Kita serikan juga dengan bunga kat tengah-tengah supaya nampak macam adalah bila masuk tu nampak menarik sikit kan. Daripada ruangan sana, ruangan masuk, kita terus ke ruang tamu. Ruang tamu untuk kita duduk-duduk. Kat sini saya tak letakkan televisyen ke, yang selalu macam kita kat ruang tamu ada televisyen. Kat sini kita tak letak sebab kita lebih kepada macam nak santai-santai, sembang-sembang dengan tetamu ke kan. So tak ada gangguan lah, anak-anak ke, TV ke. Okey, daripada ruang tamu ni, sebenarnya kita boleh see through dekat kawasan luar tu lah. Ada kawasan untuk mandi-mandi. Jadi kadang-kadang kalau kita lepaskan anak kita mandi kat situ, sambil-sambil kita boleh tengok jugalah dia orang mandi kat luar tu. Okey, kalau perasan kita punya rumah ni, kita tinggikan dia punya high ceiling. Sebab apa? Bila kita tinggikan high ceiling ni, kita nampak rumah tu lagi luas lah. Itu untuk tips kalau ada yang nak buat rumah. Kalau nak nampak rumah tu luas lagi, buat macam tu. Tinggikan high ceiling. Okay, rumah kami ni, kami gunakan fully wainscoting untuk tingkat bawah. Kalau perasan dia punya wainscoting ni to the high ceiling, memang kita balut semua. Lepas tu warna dia pula kita ambil warna yang evergreen, warna yang tak terlandek zaman lah. Lepas tu kita matchkan pula dengan kita punya dining area. Meja ni kita ambil yang 10 seater, yang muat-muat lah untuk kawasan ni. Lepas tu kita letakkan sekali chandelier kita yang kita import daripada China. Okey, daripada situ kita
pergi ke table island. Kat sini kita buat table island tak besar lah, kecil macam ni je lah. Muatlah untuk kami anak beranak. Kita menggunakan meja table island ni sini dengan situ. Memang kita guna marble, warna tema yang sama lah. And then kita punya kabinet pun kita synchronise-kan, samakan dengan wainscoting wall semua untuk tingkat bawah ni lah. Okey, dry kitchen dengan wet kitchen kita dah asingkan lah. So ni kat depan, wet kitchen kita letak kat belakang. Kita bahagikan dengan sliding door lah supaya bila kita masak tu, udara kita masak tu tak pergi keluar. Okey, wet kitchen ni kita dah bezakan lah colour daripada kat luar tu. Kita ambil colour yang more calm sikit. Kat sini kita ambil warna, bertemakan warna hitam dengan kelabu. Kalau tengok kita punya cupboard semua pun memang warna kelabu dengan hitam. Saya pilih kita punya countertop ni guna warna hitam sebab mesra sikit lah. So kalau macam kunyit ke, kena kunyit ke apa, dia tak kotor lah. Okey, kat ruangan bawah ni kita provide juga surau untuk kita punya family gathering ke. Yang mana kita buatkan dia punya pintu ni pun sama, corak yang lebih kurang dengan entrance, dengan dapur. Bercorakkan more to Islamic lah. Okay, kalau tengok dekat kita punya kapet ni, saya ambil ilham daripada Madinah, Raudah ya. Dia ada tema. Cuma kita punya kapet ni warna merah lah. Kalau kat Raudah, kalau perasan dia warna hijau. Okay, dalam surau ni pun kita ada provide lah sikit untuk letakkan barang-barang macam telekung and then kain plekat. Letakkan satu kabinet yang warna hijau kat dalam supaya nampaklah sikit, ada seri sikit lah. So kalau tetamu datang ke, diorang boleh solat ramai-ramai lah dalam ni, jemaah sama-sama. Okey, kat center rumah kita ni kita letakkan sebiji piano. Piano ni bukan sekadar hiasan tapi dimain oleh anak saya jugalah. Okey, lepas tu kalau perasan sini sebenarnya ada satu bilik. Kita panggil hidden room lah. Bilik untuk tetamu. Okey, untuk bilik tetamu ni kita hias yang biasa je lah, simple-simple je. So ada katil, ada almari dan bilik makeup untuk ruang makeup lah. Okey, kalau tetamu datang ke, so dia orang boleh duduk kat bilik ni lah. Senang, lagipun dekat level 1 je kan. Dekat luar ni pula, kita sebenarnya bawah tangga, kita letakkan satu hidden lagi pintu untuk kita simpan barang-barang macam store kecil lah bawah tangga. Okey, ni tangga ni, kalau perasan dia punya design ni, saya terinspirasi daripada Datuk Rizalman punya rumah dulu. So kita cari dekat kedai, adalah beberapa kedai yang kita keluar masuk memang susah nak cari. So dapatlah yang lebih kurang. Okey, tingkat 2 ni kita sebenarnya ada 5 bilik sekali dengan bilik TV ni lah. Kat bawah kita tak provide TV. So kat level ni kita provide untuk bilik TV untuk santai-santai dengan family lah. Sini 5 bilik. So ada kat atas ada lagi satu bilik. Satu bilik tu kita letak barang-barang yang tak ni lah kat atas tu. Okey, ni antara bilik anak saya lah. Bilik anak lelaki saya. Bilik anak lelaki saya ni saya mainkan warna yang boy sikit lah. Warna biru, kelabu. Saya main warna tu je lah. Kat sini dia punya almari ni dia banyak letak dia punya barang-barang collection dia. Dia suka main Lego and then barang-barang Mario, Super Mario dia lah. Okay, bilik TV ni sebenarnya kita nak follow jugalah konsep yang kat bawah tu, tapi lebih pada kita nak minimalkan sikit kawasan ni. Kawasan ni kita letak treadmill, trampolin untuk anak-anak saya main, and then kalau saya nak santai-santai exercise dengan husband, kat sini je lah. Okay, ni master bedroom saya. Okay, master bedroom saya ni saya sukalah nak asingkan ruangan baju-baju dengan bilik tidur. Tapi ini nanti saya ceritakan. Baik, kita tunjuk dekat kawasan bilik tidur saya lah. Okay, dalam bilik ni kita ada sediakan juga kerusi urut. Senanglah bila balik kerja penat-penat, so husband boleh urut, saya pun senanglah
Lepas tu kita letakkan TV untuk ruangan santai, untuk santai-santai nak tengok TV malam-malam. Lepas tu kita ada juga letakkan mini office lah untuk husband saya nak sambung buat kerja office dia. Lepas tu warna dekat dalam bilik ni, dia lebih kurang macam kat bawah juga. Tapi kita combinationkan sikit dengan colour hijau. Kalau tengok kat backdrop dia tu, saya pilih hari tu saya tengok dekat Pinterest kot. So saya minta untuk buat warna hijau juga, match dengan kita punya langsir. Okey, kita punya bilik ni juga ada connect dengan kita punya balcony sebenarnya. Cuma kalau kita rasa macam nak open sikit baru kita buka lah. Okey, jom kita nak tunjuk yang bilik yang saya nak bagi tahu tadi. Okey, ini bilik wardrobe saya. Di sinilah tempat saya nak simpan-simpan baju-baju. Lepas tu nak siap-siap dengan husband. So saya dah asingkan sini untuk dia, sini untuk saya. Okey, yang ni pula kita punya walk-in wardrobe ni. Kita terus kepada kita punya toilet. Sebenarnya saya ambil inspirasi macam nak ada vibe-vibe macam kat hotel sebenarnya. Tandas saya ni saya sediakan jacuzzi. Ini jacuzzi ni kita beli dekat China sebenarnya. Senang. Kat sana banyak pilihan sikit. Okey, tema toilet saya ni saya ambil warna putih lah. Dia nampak lagi macam putih tu bersih kan. So kita letak dekat cermin ni blind supaya tak adalah nampak sangat dengan luar punya ni. Lepas tu kita naikkan seri sikit lah dekat dia punya kawasan ni. Kita letak jubin cantik punya tile. Okey, itu saja perkongsian saya mengenai rumah saya ni. Harap korang terinspirasi lah dengan apa yang saya dah tunjukkan. Terima kasih pada House Tour Malaysia. Okey guys, tadi kita dah tour rumah Puan Nil. Sangat cantik, sangat memukau dan sangat besar. Dia cantik Farah dari segi orang kata struktur dia, design dalam rumah, dilengkapi dengan kolam renang dekat luar. Sungguh besar. Dan katanya saiz rumah ni adalah 12,000 square feet. Ya Allah. Saya masa dengar tu saya terkejut sebab saya rasa inilah rumah paling besar kita orang pergi. 12,000 square feet tu. Pakai ni paling besar Sebenarnya tak adalah besar sangat, biasa je. Tapi orang kata nak rumah tu biar sampai kira apa sampai ke hujung nyawa. Naklah yang terbaik, nak yang kalau boleh nak yang paling kita rasa puas hatilah. Betul-betul puas hatilah. Kata setiap bahagian sudut tu berbeza. Berbeza jenis ceiling dia. Macam mana tu Kak Nil? Memang berminat ke? Memang ID recommend ke? Sebenarnya kita orang punya hiasan dalaman ni kita ambil ID lah sebagai konsep untuk kita nak banyak yang kita macam minta pendapat lah daripada diorang. Okey tak macam ni, okey tak design macam ni, ngam tak, apa semualah. So kita orang banyaknya kita punya idea. Macam kita bagi tahu okey nak macam ni, kita refer pada Pinterest lah selalunya. Kita tunjuk kat diorang, okey nak macam ni, okey tak. So diorang designkan, diorang keluarkan dalam bentuk lukisan and then dia tunjuk kat kita, match ke okey. Maksudnya daripada situlah kita tengok sesuai ke tidak. Diorang tengoklah sesuai ke tidak dengan apa yang kita punya idea tu. Memang kata sangat wow ya, sebab setiap ruang kalau korang perasan lah memang berbeza-beza. Ada yang bentuk bunga, ada yang comfort shilling, ada yang bentuk kayu. Sampai kita orang tadi duduk menongah je. Kadang-kadang bercerita lah pasal orang kata kos nak dirikan rumah banglo sebesar ni, seindah ini kan. Akak boleh share tak mana kontraktor yang akak ni dapat ni? Kalau pasal kos tu biasa je lah. Tak adalah mahal sangat tak adalah. Tapi sebab husband dia kontraktor, jadi banyaklah benda yang kita boleh cut sikit. Banyak benda yang dia boleh buat sendiri. Budget tu. Budget tu kita boleh kontrol lah juga. Alhamdulillah. Dan katanya dari segi perabot pun banyak akak beli daripada China ya. Betul, itu tips untuk siapa yang nak buat rumah, buat ID punya ni better kalau macam kita nak benda tu ada masa panjang, so better kita order je daripada China. Lebih jimat. Banyak jimat dia.
Lagipun Kak Ni kata tadi husband ni pun tahu pot-pot mana, cara nak betul. shooting Ada lubang semua, ada caranya. Yeah. Kalau tanya saya tak tahu. Baiklah Kak, kita ada something tau. Datang dengan voucher 20% daripada Jubin Cantik. Oh, okey. So mana tahu Terima kan kasih. nak renovate lagi dua ruang tertentu. Boleh ni. Top Jubin. Baiklah, untuk korang nak tahu tentang Journey Home Decor Kak Nia ni, boleh pergi ke Instagram Kak Nia iaitu Husnil Khatimah. Jangan lupa juga untuk follow. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan biasa. Jangan lupa untuk subscribe dan komen episod ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you Kak Nia. Terima kasih. Terima kasih.